Nama saya Syazana Syahrir. Saya daripada Fakulti Sains Perikanan dan Aquaculture. Saya buat diploma perikanan tahun 2007 hingga 2010 di Universiti Malaysia Terengganu. Kemudian saya buat sarjana muda Sains Marine Biology juga daripada Universiti Malaysia Terengganu daripada 2010 sampai 2013. Kemudian saya menyambung pengajian peringkat sarjana di University of Bristol, United Kingdom tahun 2016 hingga 2017. Dan kemudian buat PhD di UKM bidang Environmental Science di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kepakaran saya sekarang ni adalah dalam bidang ekologi akuatik ataupun spesifiknya ekologi freshwater fish lah. Bidang kepakaran saya ni penting kerana ia menjamin keterjaminan makanan. Macam mana akuatik, air equals to ikan. Ikan kita makan. Saya mengajar dua program saya, Diploma Perikanan dan juga Sarjana Muda Sains Perikanan. Subjek Sains Perikanan, Dinamik Populasi, Pengurusan Sumber Perikanan. Best. Kita kena tahu perikanan lah paling best.